Ni button ke apa ni? Adakah button ni menyebabkan kereta akan jadi laju ataupun boleh main banjir ataupun berfungsi sebagai pak kali pak? Assalamualaikum. Sekian lama saya tidak bersiaran. Hari ni kita nak catch up pasal apa? Musim-musim banjir ni penting juga ni. Ni button shift lock. Sebab apa saya ingat penting juga tu? Bila bateri tu kong, nak start tak boleh, nak alih kereta tak boleh. Inilah fungsi dia, button shift lock. Contohlah, nak masuk gear tak boleh. Fungsi button ni, bila kita tekan, dia untuk tarik gear ke gear N. Bila gear N, barulah kereta tu boleh tolak. Kalau duduk di gear P, memang tak boleh tolak. Tapi bila gear ni duduk di gear N, lepaslah button shift lock ni. Bila dapat alih dah, tepi jalan ke ataupun mana-mana tempat, barulah letak di gear P balik. Benda ni ramai orang tak tahu ni. Orang dia ingat aku, apa dia shift lock ni? Jadi hari ni saya nak ayat terih tu lah. Satu lagi pesan saya ni, beli-beli pesan dah hari tu ni, pakai juga dah. Tak ada apa-apa, mula jangan amal gitu deh. Sekian daripada saya, Pak Ding, Lajar.